الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Muka surat 122 baris kelima daripada atas. Qala musannif rahimahullah taala, ketahui olehmu bermula makna Islam pada lugah itu, maka iaitu mutlak imtisal dan inqiyad, dan pada syarak mengikut dan inqiyad bagi barang yang datang dengan dia oleh Nabi SAW daripada barang yang diketahui daripada pekerjaan agama dengan darurah. Ya, ketahui olehmu maksudnya belajar olehmu. Tahu tu dengan cara belajar. Bermula makna Islam. Apa makna Islam? Yang kita kata kita orang Islam. Undang-undang Islam, apa yang berkaitan yang disebut dengan Islam itu, kita tahulah makna dia. Jadi di sini pada lugah, pada bahasa. Pada bahasa dipanggil mana, orang kata pada, kalau kita percakapan biasa, pada lugah, pada bahasa itu, maka iaitu mutlak imtisal. Imtisal mana mutlak? Semata-mata. Semata-mata imtisal mengikut contoh. Ikut contoh lah maknanya kita kata. Mutlak ni maknanya semata-mata, tidak ada yang lain dah. Semata-mata mengikut contoh, itulah ya, imtisal. Dan inqiyad iaitu mengikut. Ikut dia maknanya semata-mata ikut. Itulah itulah Islam kan. Macam dia kata inqiyad ni mengikut atau serah diri lah. Serah diri maksudnya kena ikut dia lah. Dia serah diri lah. Menyerah, mengikut. Makna inqiyad tu banyak kan. Dan pada syarak ataupun pada istilah, dan pada syarak ataupun pada istilah mengikut dan inqiyad, mengikut juga bagi barang yang datang dengan dia barang itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi bawa kita ikutlah, kita terima. Makna inqiyad tu dia banyak kan. Kita tengok sebelumnya ada disebut kan inqiyad, serah diri, mengikut, itulah.
Jadi barang yang dibawa oleh Nabi SAW tu apa dia? Daripada barang yang diketahui, daripada pekerjaan agama dengan darurah. Dengan darurah dengan apa nak? Untuk macam mana dengan darurah? Sebenarnya bila sebut darurah kita boleh ganti dengan mudah. Dengan mudah je lah. Nah, gitu. Bila darurah ni jadi mudah. Gitu kan? Bila darurah, bila berlaku darurah ni bagi nampak macam susah kan? Bila darurah dia jadi mudah. Nah, bila ada kepayahan maka dia ada jalan mudah dia gitu kan? Dan dalam agama bila darurah pada makanan jadi mudah pula. Tak boleh tu jadi boleh. Boleh maksud dengan maksud dibolehkan gitu ya. Dan atas ini maksud atas ini makna maka adalah iman dan Islam itu berlain-lain keduanya. Jadi atas makna ini maksudnya atas makna kata Islam itu dengan makna kita kata dalam makna pada syarak tadi ataupun pada luah pun pada ini atas ini maksudnya maka adalah iman dan Islam itu berlain-lain keduanya. Nah, berlain-lain tapi kena duduk di satu tempat. Pada seseorang itu kena ada dua-dua. Walaupun berlain-lain. Nah, saya nak ikut Islam je tak nak ikut iman. Boleh. Nah, kena ikut dua-dua. Tapi nak ceritanya dua-dua itu perkara yang berlainan gitu kan. Berlain-lain keduanya pada mafhum. Artinya pada maknanya. Pada maknanya lain-lain. Dan jika berlazim-laziman keduanya pada syarak sekalipun, kalau berlazim-laziman berkait-kaitan maksudnya dua-duanya sekalipun dia berlainan pada makna tu. Itu dia. Dengan iktibar tempatnya. Nah, iktibar tempat dia maksud iman tu pada hati. Nah, Islam tu pada tubuh badan. Kita kata gitulah ya. Kemudian daripada ittihadu jihad. Kemudian daripada ittihad ni dipilih satu-satu gitu ya. Dipilih satu-satu jihad, satu-satu pihak. Maknanya kalau kita pilih satu-satu pihak, iman di hati, Islam pada tubuh badan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita kata Islam itu pada tubuh badan, pada hati macam mana? Hati kena terima juga. Nah, kalau kata pada tubuh badan, hati tak terima macam mana? Dia kena terima pada hati kedua-duanya. Kerana itu tempat iktikad. Tempat terima pada hati. Yang diiktibarkan dia itu kalau diiktibarkan lah maksud ittihad tadi bila satu-satu pihak itu maka tiada dapat akan mukmin yang tiada muslim. Tak boleh. Tak dapat maksud tak dapat diterima lah ya. Akan mukmin itu yang tiada muslim, yang tidak Islam macam mana pula. Dan tiada dapat muslim dapat diterima akan muslim itu yang tiada mukmin. Macam mana nak terima ya? Ada orang kata saya Islam tapi tak beriman. Tak boleh. Macam tak guna lah kalau kata gitu. Kedua-dua tu kena ada. Dia mukmin, muslim, satu lagi muhsin. Itu tiga-tiga tu kan ada. Muhsin dia tiga lah. Tiga ilmu tu kan dia ada ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf.
Kan? Ketiga tu fardu ain. Gitu ya. Satu lagi muhsin tu jangan tinggal. Muhsin tu. Ini bahaskan dua makna tu. Saya tak ada terima mana-mana, satu saja tak boleh. Kena ada dua-dua. Dan tiada datang i'tirad akan orang yang tasdik ia dan baca lagu mana tu ya, menyambar dan menyambar akan dia oleh maut umpamanya. Tiada iktiraf maksud tiada dihalang, tiada dihalang, tiada dipertikaikan lah kita kata ya. Dan tiada datang iktiraf, tiada datang pertikaian akan orang yang tasdik, orang yang membenarkan dengan hati ia dan menyambar akan dia oleh maut umpamanya, kerana bahawasanya pada Allah mukmin dan muslim ia. Jadi kedua-dua tu dia kena ada mukmin dan muslim. Itu dia. Jadi kalau orang yang tasdik ni, maksudnya orang yang sebenar ni, orang yang membenarkan, orang sebenar yang membenarkan dengan hati dia. Bila didatangi oleh maut umpamanya, mati ya. Kerana bahawasanya pada Allah, pada sisi Allah mukmin dan muslim dia. Bila orang tasdik saat ni tentulah dia mukmin dan muslim. Dan pada kita tiada muslim. Kalau pada kita tiada muslim dan tiada mukmin ia. Jadi kalau orang yang tasdik yang sebenar pada sisi Allah, tak bimbang apa-apa lah kita nak cerita ya. Tak ada bimbang lah. Kalau disangkut oleh mak, maksudnya dia mati lah. Gitu. Tidak ada kebimbangan lah. Gitu. Kalau dia telah mukmin dan muslim di sisi Allah, gitu dia. Misal katalah, kalaulah orang tu Islam lah, pada bahasa kita Islam je. Islam tu maksudnya seorang tu telah Islam, maksudnya dua-dua sekali, dia telah mukmin dan muslim, gitulah. Jadi, tapi kita tak katalah kau sebut Islam saja dia mukmin tu, tak ditikai tak. Bila sebut Islam saja serta dengan mukmin lah sekali. Itu dia. Tiba-tiba berimannya dia tu ada saksi, tapi tak boleh nak saksi. Maknanya kita kata di Islam di sisi Allah. Kemudian berebutlah dengan orang yang mana ada dia sebelum pada tu, maksudnya dia beragama lain lah, katakan sebelum pada tu ya. Maka direbutlah oleh orang lain, ditanamlah secara bukan Islam, tidak ada masalah. Setelah dia mati, dia bawa iman, tak apa. Kalau lah kata dibumikan dengan cara bukan Islam lah apa, tapi tak ada apa dah sebab pada tu. Walaupun dibakar sekali, apa dah. Islam saja, kekal dia dengan membawa iman tu. Itu hukum dunia saja. Hukum dunia saja. Kalau mati orang tak jumpa pun tak ada apa lah, tak ada masalah. Jadi bermula, maksud pada kita tiada muslim dan tiada mukmin, pada sisi kita lah. Pada sisi kita tengok dia tak Islam, tapi pada sisi Allah dia Islam dah.
Selesai mana tak apalah. Walau pada sisi orang Islam dia tak Islam sekalipun. Tak tahu macam mana. Jadi kita kata gini memang ada berlaku banyak yang ditemui di kalangan bukan Islam. Di kampung bukan Islam, orang itu dan tidak ada tanda-tanda Islam. Tak ada tanda-tanda Islam, tak ada apa. Apa dia tanda Islam kalau di kebanyakan itu? Tak ada tanda. Kalau kata berhitam masuk Jawi, orang bukan Islam pun ada juga berhitam. Gitu kalau ada tanda tu sikit tak apa lagi. Kalau tak ada yang tak ada tanda berhitam di pulau. Lagilah. Ini pernah berlaku Cuma tak ada orang kenal. Baru jumpa banyak tu orang yang kenalnya orang Islam, kenal dia Islam. Maka sempatlah ambil. Dah disolek. Dah disolek maksudnya. Nak diselesaikan dengan cara bukan Islam maksudnya. Sempat orang jumpa, boleh ambil lah. Tak jumpa kau, teruslah. Gitu Bermula kalam kita pada iman yang melepas dan Islam yang melepas. Maksud melepas ni selesai tak selesai, melepas. Maksudnya Islam dah jadi iman, dah beriman, masuk melepas tu selesai, beres. Maksudnya iman, beriman dan Islam yang melepas itu juga. Dan jika tiada, maka tiada berlazim-lazim. Jika tiada mana salah satu daripada keduanya, maka tiada berlazim-laziman. Tetapi antara keduanya umum dan khusus. Yang wajhiyun, yang ada wajah, yang ada wajah maksudnya kena ada keterangan. Berhimpun keduanya pada orang yang membezakan dengan hatinya. Pada orang tu jatuh keluar tu. Pada orang yang membezakan dengan hatinya dan mengikut dia dengan zahirnya. Gitu kan. Jadi dia masalah dia begini lah nak ceritanya. Kalau ni beza dia pada hati. Tetapi kedua-duanya berlazim-laziman. Kalau orang tu dia kata dia Islam, tapi dalam hati dia tak beriman, kan? Mulutnya kata Islam, kita pun hukumkan Islam lah. Tapi dalam hati dia tak beriman dengan satu perkara saja. Kalau satu perkara saja dia tolak, maka habis semua sekali. Dia tolak maknanya mana-manalah rukun Islam ke tak kira rukun iman dia tolak, tak terima. Maka Islam pun tak ada, iman pun tak ada. Kalau kata dia Islam, dia mengakui dia buat semua rukun-rukun Islam, tetapi pada satu rukun iman dia tolak. Masalah lah. Contohnya tolak ketentuan Allah, itu masalah. Sesuatu yang berlaku dalam i'tikad kita ialah telah ditentukan oleh Allah, kena terima gitu. Maka tiba-tiba dia tolak, maka dia tak beriman. Bila tidak beriman, maka habis buat Islam dia tu. Hanya boleh mengaku di mulut saja. Mulut mengaku Islam, maka diselesaikan dia dengan Islam, dihukumkan dengan Islam dia, dan beriman sekali dah. Beriman sekali dah walaupun dia hanya mengaku saya Islam. Mengaku dan dia buatlah bagi sembahyang apa semua. Tapi dalam hati dia
Tak terima satu perkara lah daripada Islam. Contohnya apa dia? Tak terima ketentuan Allah, tak terima. Ni bukan Allah buat ni, mu yang buat sendiri lah, kita kata lah. Gitu Dia kena jaga-jaga dia kata terima semua lah, redha semua lah, gitu. Jadi bila jadi begitu, kedua perkara ni berlazim-laziman, gitu berlazim-laziman. Kalau ada dua sekali. Kalau tak ada satu, ada dua sekali, gitu. Itu dipanggil membezakan dengan hatinya. Dan mengikut dia dengan zahirnya. Kita tengok pada zahir saja. Ikut pada zahir, kita dihukumkan dengan zahir juga. Bila dah nampak Islam mari masjid, sedangkan kita kata berapa banyaklah sebelum ni, banyak yang maknanya orang ni berani dia mengaku Islam, sedangkan dia tidak pun pada hakikatnya. Macam nyamuk sajalah, nyamuk jadi orang Islam, nampak kata ni setengah pun alim, alim lagi, dia belajar agama tu betul-betul. Tapi apa tujuan belajar dia? Nak jadi, nak nampak Islam betul-betul, sedangkan dia tidak Islam. Ada berlaku dah. Baru kisahlah dulu lagi dah. Ada orang panggil apa? Gelaran dia Imam Putih. Imam Putih pakai serba putih dia. Tapi di akhir sekali dia bukan Islam. Orang dia ikut lama dah dia. Siap jadi imam lagi, siap boleh jadi imam lagi. Jadi hingga orang panggil imam tu. Sedangkan dia hanya menyamar saja. Nak tahu apa itu, apa kelemahan orang Islam. Ada sampai gitu sekali. Kita mana nak tahu? Itu dia mengaku. Dia mengaku. Kalau tak mengaku mati. Orang selesaikan dengan Islam lah. Itu ya. Jika orang Islam sendiri kita tahu kelemahan Islam, kelemahan orang-orang Islam. Orang Islam sendiri kita tak tahu. Sedangkan orang yang bukan Islam dia boleh tahu kerana dia kaji sungguh-sungguh. Itu dia. Macam sekarang dengan zaman dah akhir-akhir ni kan, lagi lah. Dia tahu kelemahan, maka dia bangkitkan perkara yang menjadi kelemahan itu. Maka makinlah berpecah orang Islam, makinlah lemah. Gitu kan. Dan tertunggal iman itu pada orang yang membezakan ia dengan hatinya. Tinggal iman saja. Pada orang membezakan dengan hati juga. Maka hanyalah. Dan tertunggal Islam pada orang yang mengikut pada zahirnya, pada zahir juga. Maka hanyalah. Itulah. Jadi kalau dia nak pilih mana salah satu, dia boleh pilih sebenarnya, tapi tak diterima pada sisi Allah. Dan jika zahir pada kita lah manusia ni, orang yang membezakan begitu pun kita pun tak diterima juga. Saya beramal dengan rukun Islam sahaja, tidak beramal dengan rukun iman. Jangan pula. Kalau kita tahu dia cakap gitu, tak apa, tak terima lah, tak boleh terima. Mana tak boleh, contohnya bila dia mati tidak boleh diselesaikan dengan Islam, dengan rukun Islam, tak boleh lah. Tapi kalau dia tak beritahu, kita tengok zahir je lah, maka dihukumkan dengan zahir. Gitu. Dan ketahui olehmu bahawa peredaran pada Islam itu atas iz'an, yang zahir, atas sangkaan yang zahir. Bagi demikian segala hukum itu. Dia tengok pada zahir lah, sangkaan pada zahir dia. Dia Dr. Syekh Daud ni gini. Dia nak suruh orang ni
belajar apa ni sebenarnya apa ni Syekh Zainal Abidin ni, dia nak suruh belajar juga bahasa Arab ni sikit-sikit tau. Maka dia selitkan. Padahal ni orang Melayu pun boleh. Yang saya agak rasa pelik juga ni, orang yang mengarang kitab dulu-dulu ni bahasa dia tu molek tau. Dia pun macam pakar bahasa lah masing-masing ulama ni. Biasanya bahasa dia dah memang bahasa molek dah dia guna. Jadi gitu. Tapi diselitkan bahasa Arab ni kita belajarlah sikit-sikit. Jangan pakai Jawi terus gitu. Maksudnya Melayu terus. Maka diselitkan. Gitu. Tapi izaan ni ada juga makna menyerah. Makna bahasa tu di luar juga. Makna serah. Macam mengikut je lah. Kita ikut je. Gitu. Jadi peredaran Islam ni, perjalanan agama Islam ni kita kata. Atas menyerah pun boleh, sangka pun boleh. Yang zahir. Yang zahir. Bagi demikian segala hukum itu, semua sekali hukumnya begitu, tengok pada zahir. Dan jikalau tiada dikerjakannya sekalipun, gitulah. Kalau dia tak buat, kata dia Islam, sembahyang tak, puasanya tidak, tapi bila mati orang kata Islam sehingga kan yang tidak Islam pun dah jadi tak Islam, dah terkeluar dari Islam pun, bila duduk di sekeliling orang Islam orang pun selesaikan dengan Islam juga. Sedangkan kalau katalah dia tak sembahyang, dia tak sembahyang pada makna sembahyang dia lain, contoh sembahyang batin, maka dia tak terima dah hak zahir tu. Dia tak terima dah kita sembahyang secara ada rokok, ada sujud tu dia tak buat, tapi dia sembahyang cara lain, maka Islam tak terima dah. Orang uzur lain, orang uzur dah, katakanlah dia uzur, dia terbaring, dia dah lumpuh, katakan lumpuh sungguh lah, lumpuh sungguh dah dia ni, tapi akal dia ada. Jadi kalau dia tak boleh cakap, lumpuh, cukup belaka pada dia, hanya mata yang jelek, ataupun mata tak jelek sekalipun dah. Orang kata dia ni hidup lagi, tapi sedar ke sedar tak tahu dah. Awak ni sedar ke tak lagi, dan mata tak jelek, satu anggota pun tak boleh bergerak, maka dia tak boleh dia tak boleh nak beritahu kata dia tu sedar ke tidak. Jadi ini pun ada berlaku, nak berlaku. Ada seorang guru saya tu, dia dah orang panggil apa, macam lumpuh, tak tahu dia sedar ke tidak. Orang cakap lah, anak-anak murid ziarah ni cakap tepi dia tu, cakap tepi dia tu, lama dah cakap tu, dia pun cakap sikit tu, mungkin dia sedar lagi rupanya. Dia kata apa? Saya dengar semua, dia kata, tapi saya tak nak cakap lah, tak cakap banyak tak boleh lah, saya dah terletih sangat, dia kata. Aku diam pula, dia sedar rupanya, ingat kita sedar. Gitu diam balik. Orang pun terkejut lah, ingat kita sedar, rupanya dia sedar, cuma tak larat sangat nak cakap. Gitu jadi kalau dia sedar begitu, dia akan buatlah secara dia, sembahyang secara dia, bukan dia engkar. Tetapi yang tadi, yang masalah sembahyang batin tu, sembahyang batin dia panggil sembahyang solat tu daim tu, dia sedar tapi dia tak buat. Ni lain. Itu maknanya dia tak menerima, dia menolak. Dia menolak dengan hati, dan anggota sekali dia tak buat. Dia sembahyang cara batin dia lah. Itulah hak disangkakan betul bagi dia, tapi sebenarnya salah.
Memang salah disangka saja, dan sebenarnya pada agama, pada sisi zahir orang lain pun salah. Tak, nanti dia tak terima dah. Kalau tengok di situ dia telah menolak apa yang diwajibkan dalam Islam. Maka kalau tengok pada segi itu, tak Islam dah dia. Nah, sebab dia menolak lah tu. Tapi dihukumkan Islam juga. Nah, sebab tak ada tanda-tanda lain lah. Tak ada tanda-tanda kata dia ni sembah benda lain ke kan. Zahir dihukum Islam juga, tanam di kubur orang Islam juga lah. Nah, pada mati sebenarnya kalau yang tak semayang tu tak boleh semayang lah. Tak disemayangkan jenazah dia tu. Kalau lah kata takut-takut Islam lagi. Wih seorang sudah semayang dia dalam bilik. Semayang dia seorang, pagi lepas dekat nampak dia orang ramai, tak disemayang dah semayang dia. Itulah sepatutnya. Dia kalau buat gitu baru dia takut. Jangan tak semayang sebab dia tak semayang lah. Tahu gitu, nampak gitu lah. Kena tegas sikit kita ni, jangan lembek sangat lah. Kena tegas sikit. Nampak tak semayang, maka takutlah dia. Kalau tak semayang, kalau tak semayang esok. Gitu. Dia pun tak nak sebenarnya. Kan masih hidup, dia tak nak. Bila mati lah, tak tahu lah. Orang buat je. Dan ini zahir pada lain daripada mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah ni kita tak tahu dah kalau dia mengucap seorang diri dah. Adapun mengucap dua kalimah syahadah itu, maka tak dapat tiada daripada hasil dengan fi'il perbuatan bagi orang yang tiada lemah. Tiada lemah, mana dia boleh menyebut. Kemudian ia memberi faedah iz'an, sama ada pakai makna sangka ataupun serah tu. Baginya. Jadi nak sangka-sangka pun kalau pada dua kalimah syahadah ni dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Barulah Islam dia. Gitu dia. Kalau tak mengucap, maksudnya tadi kalau kata semayang dia tak buat sekalipun, kita boleh kata Islam lagi. Tetapi kalau mengucap dua kalimah syahadah ni dia tak buat, suruh dia tak buat, tak boleh terima tu. Dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Kalau pada sebelumnya kita kata kita tahu dia ni bukan Islam, tiba-tiba dia mengaku Islam, bila awak mengucap? Saya tak mengucap pun, tapi saya istiharkan diri saya Islam lah. Mana boleh kita dah nak istihar dengan mengucap dua kalimah syahadah. Kena ada perbuatannya, mesti disebut fi'il di sini gitu juga disebut fi'il ni pun dengan fi'il dengan perbuatan jadi sedangkan nyusun kitab ni kalau tulis perbuatan pun tak apa, tapi dia tetap fi'il dia. Dengan fi'il tu supaya kita biasa dengan kalimah ni. Itu dia, supaya biasa dengan mengaji kitab ni, gitu dia. Kemudian ia memberi faedah, barulah boleh iz'an, menyangka orang ataupun serah, maknanya orang terima. Iz'an yang mana terima pun boleh. Orang terimalah kata dia tu Islam dengan fi'il, dengan perbuatan dia mengucap dua kalimah syahadah. Gitu dia. Dan bagi yang lainnya dengan darurah, dengan darurah hak lain-lain daripada mengucap dua kalimah syahadah itu kita pakai darurah lah. Maknanya kita tahu yang maksudnya kalau dia kata dia semayang, ayalah. Bila kata dia Islam, dah tentu dah dia dengan mengucap dua kalimah syahadah, maka Islamlah dia, walaupun dia tak semayang, tak puasa, tak pergi haji. Banyak tak pergi haji dia ramai sangat lah. Yang mati dengan tak sempat pergi haji ramai je. Kalau gitu, maka dia panggil pakai darurah lah, pakai kimia lah tu, dia semayang lah. Dia tak boleh semayang masjid, dia semayang rumah, kita kata gitulah. Lain pada yang tadi yang menolak, yang semayang batin kan, dia tak menolak. Takkanlah dia semayang rumah, dia kata dia semayang pun tak betul. Tak rokok dengan sujud ni tak. Dia semayang tak ada rokok, tak ada sujud.
bukan niat dalam hati je. Kalau dia mengaku gitu, itulah dia. Nah, maka tak ada semayang lah bagi dia. Kalau tak kena pada takrif semayang tu. Semayang ni dia kata beberapa perkataan, beberapa perbuatan. Beberapa perkataan tadi mesti ada takbir, ada Fatihah, gitulah. Beberapa perbuatan, ada rokok, ada sujud, ada qiyam. Itu kan. Itu dia. Dan perkara ni jelas. Jadi kalau dia menolak, habis. Dia tolak semayang ada rokok, ada sujud ni, dia kata tak betul. Dalam Quran kan ada sebutlah, wasjud wa qtarib farka'u ma'ar raki'in. Gitu ya. Jadi kalau menolak, dia kata hak semayang dia niat saja tak? Memang tak betul. Yang tadi yang kita sangkakan dia Islam oleh itu sebab dia kata dia Islam dan dia tak menolak. Tak menolak semayang macam mana semayang? Semayang macam orang semayang di masjid tu lah, tu betul ni. Nah, begitulah. Puasa betul tak? Haji betul, bukan hajinya mana? Haji kena pergi ke Baitullah, kena pergi ke Mekah nak haji. Tak. Bukan pakai niat je. Bahawa yang demikian itu tiada keluar ia daripadanya iz'an, menerima, menyerah ataupun sangkaan tu dengan risalah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hasil dengan begitu hasillah. Apa itu dulu ya. Bermula dua kalimah syahadah itu membezai ia bagi wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina